Salam sejahtera kepada rakan-rakan semua. Hari ini saya ingin mengajak anda pada satu peluang perniagaan sampingan, peluang menjana pendapatan sampingan dengan prepaid yang saya rasa dia amat sesuai kepada ramai orang dan disebabkan marketnya yang sangat-sangat luas ketika ini. Perniagaan prepaid ini pada pandangan saya sesuai kepada siapa sahaja yang menggunakan handphone dan membayar bil lebih besar daripada RM40 setiap bulan. Kerana jika anda membayar bil ataupun prepaid lebih besar daripada RM40, dengan menyertai perniagaan ini, ia tidak akan membawa apa-apa tambahan beban kepada anda. Company yang saya maksudkan di sini adalah company Tone Excel yang berpusat di Seri Petaling. Mereka menjalankan referral program dan menggunakan servis provider daripada TuneTalk. Di sini saya terangkan bagaimana proses perniagaan ini yang sepatutnya untuk kita jalankan. Okey. Pertama, kita hendaklah dapatkan SIM card yang berharga lebih kurang RM70, dan apabila kita dapat SIM card ni, kita akan mendapat airtime sebanyak RM38. Dan tugas kita dengan SIM card TuneTalk Tone Excel ini, fungsinya sama dengan prepaid yang lain. Kita boleh call in, call out, kita boleh receive message, kita boleh pakai di telefon kita, dan terdapat beberapa kelebihan kalau kita pakai SIM card TuneTalk Tone Excel ini. Pertamanya, kita boleh dapat insurans sebanyak 100,000 personal insurance daripada Etika Maybank. Kedua, tiap kali kita top up untuk menggunakan SIM card ini, tiap kali kita top up untuk gunakan telefon, okay, kita akan dapat point, dan point itu boleh ditukarkan dengan tiket penerbangan percuma menggunakan AirAsia. Yang itu kita akan ketahui kemudian. Bagaimana bisnes ini kita boleh kembangkan? Kita hanya gunakan SIM card ini dan kita belilah ekstra beberapa keping dan kita jual kepada orang lain. Apabila kita jual pada orang lain dan apabila mereka pakai saja SIM card tu, mereka top up saja, kita akan dapat commission. Dan untuk kita top up, apabila kita sponsor orang lain, mereka top up, mereka tak perlu datang jumpa kita. Mereka boleh top up dekat mana saja, seperti dekat 7-Eleven, top up dekat stesen minyak Shell, Esso, Petronas, mana-mana yang menggunakan IP, okay? Mana-mana yang menggunakan IP, kita boleh top up di situ. Kita boleh pergi dekat banyak tempat, dekat CIMB Click pun boleh, Maybank to You pun boleh, Ion e-banking pun boleh. Kita pergi dekat 99 Speedmart boleh, Econ-Safe boleh, dekat Coopmart pun boleh. Asalkan ada IP saja, kita boleh top up di situ. Jadi ini satu peluang yang saya rasa sangat-sangat baik untuk kita. Lagi ramai kita jual SIM card tu kepada orang lain, apabila mereka top up saja, kita akan dapat commission yang banyak. Cara mereka beri commission, mereka menggunakan sistem 3 level. Contohnya di sini kita beli SIM card RM70, kita dapat airtime RM38. Syarat untuk kita sentiasa berada di dalam program referral program Tone Excel ini, kita perlu top up tiap-tiap bulan sebanyak minima RM40 setiap bulan. Jadi kalau memang dah sebelum ini kita top up pun, kita bayar duit bil phone pun mungkin RM100, mungkin RM80. Jadi kena maintain setiap bulan RM40, bukan menjadi satu beban kepada kita. Jadi kita tidak menambahkan beban kepada orang lain. Dan nak top up RM40 ni pun bukan sekaligus. Kalau macam kita kena top up tu, kita boleh top up RM5, RM10, RM30. Asalkan total dalam sebulan tu mesti ada RM40. Maksudnya kita akan stay di dalam referral program Tone Excel ini. Okey, katalah kita promote pada orang lain. Kita promote suruh anak kita pakai. Yang ini isteri kita pakai. Ini anak kita ada 3 orang pakai. Okey, mungkin tiap-tiap bulan pun selama ni kita yang top upkan untuk mereka. Sekarang ni apabila mereka top up sahaja, sekarang ini setiap kali anda top upkan ataupun mereka top up sendiri, anda akan mendapat 6%. Maksudnya, kalau mereka top up RM10, anda akan dapat 60 sen. Kalau mereka top up RM20, anda akan dapat RM1.20. Kalau mereka top up RM40 minima, anda akan dapat 6 kali 4, RM2.40. Kalau kawan tu tiap-tiap bulan top up 100, dapatlah kita RM6. Okey. Anda pun promote dekat sahabat lain ataupun adik-beradik yang lain. Anda ada 2 orang adik-beradik, promote kat dia, suruh pakai TuneTalk. Sebab apa? Kalau mereka pakai TuneTalk Tone Excel ini, selama ni mereka tetap juga bayar
phone bill. Tapi mereka bayar bil telefon ataupun beli prepaid adalah orang lain yang kaya. Tapi apa salahnya kali ini mereka bayar phone bill ataupun bayar duit prepaid, kali ini anda sendiri yang akan tak banyak sikit dapat komisen. Okey. Sekiranya ini adik anda. Adik pun dia pergi kerja, dia promote kawan-kawan dia. Ini dipanggil level kedua. Setiap level kedua, kalau mereka top up, anda akan dapat 3%. Ini adik anda pun tolong promote dekat kawan-kawan sekerja dia. Dia pun ada adik-beradik, dia pun ada anak, dia pun ada isteri. Dia pun promote berapa ramai yang dia nak promote. Setiap kali di level kedua ini top up, anda akan dapat 3%. Kawan-kawan dia tadi pun adalah isteri, ada anak-anak, dia pun promote dekat sini. Setiap kali level ini berkembang, di level ketiga anda akan mendapat 11%. Anda akan dapat 11%. Kalau mereka top up sini RM10, anda akan dapat RM1.10. Jangan tanya saya kenapa yang ini lagi besar. Yang itu company punya strategi. Okey, saya tak ada jawapan. Berapa yang mereka janji, asalkan mereka bayar komisen kepada kita, bagi saya itu sesuatu yang sangat baik. Anda bayangkan, setiap level ini infinity. Anda boleh letak berapa ramai sekalipun. Hanya dengan promote kepada anak beranak, pada isteri, okey, dah kita boleh dapat komisen yang sesuai dengan usaha kita. Dan yang cantiknya, kalau mereka ni pergi ke 7-Eleven top up RM10, waktu tu mungkin anda tengah tidur. Yang ini ceritanya tidur anda dapat duit. Tak pasal-pasal masuk RM1.10 ke dalam akaun anda. Okey. Dan komisen akan dibayar sebulan sekali pada 21 hari bulan, setiap bulan. Dan terus masuk ke dalam bank akaun anda. Cara ini anda boleh lakukan untuk keluarga anda, untuk rakan-rakan anda. Contohnya anda ada ibu bapa, katalah ini mak kita. Mak kita ada adik-beradik, ada anak dia sampai 9 orang. Kita cadangkan semua adik-beradik kita tu pakai TuneTalk Tone Excel. Letakkan bawah mak kita. Berapa ramai adik-beradik kita ada? Semua letakkan. Sekurang-kurangnya tiap kali anak-anak mereka ni top up, mak dia dapatlah juga duit. Okey. Cuma perlu maintain RM40, semua kena perlu maintain RM40. Kalau memang dah tiap-tiap bulan kita bayar bil tu 100 ataupun 100.5, saya rasa dia bukan menjadi masalah untuk kita maintain RM40. Dan apabila orang nak top up pula tu bukan datang dekat kita. Mereka boleh pergi kat mana pun. Maybank to you melalui internet ada. Mereka nak pergi dekat 7-Eleven ada. Mereka nak pergi Maidin ada. Mereka nak pergi stesen minyak ada. Dan saya rasa ini satu peluang yang sangat-sangat baik untuk kita. Dan apabila network kita ni berkembang, macam adik-beradik kita pun sponsor dekat orang lain, kawan-kawan sekerja dia, tak pasal-pasal mak kita boleh dapat 3%. Level 1 dapat 6%. Saya rasa itu sangat baik. Agak susah juga kadang-kadang kita ni, kadang-kadang siapa yang tak mampu nak bagi mak bapak sebulan-bulan pun payah juga. Okey, tapi sekurang-kurangnya dengan buat cara ni, ibu bapa kita pun boleh juga dapat hasil. Kita pun promote dekat isteri kita, anak kita. Anak kita ada 3-4 orang. Jadi tiap kali mereka top up, atuk dia boleh dapat duit, abah dia boleh dapat duit. Banyak yang boleh dapat hasil daripada ni. Kalau tidak, selama ni pun tetap juga kita bayar bil telefon, kita bayar duit beli juga prepaid, tapi tak ada siapa dapat hasil. Tapi kali ni insya-Allah kita boleh dapat tak banyak sikit. Okey. Kalau kawan-kawan adik-beradik kita tu promote dekat orang lain, setiap kali dekat level ni dapat lagi 11%. Okey. Jadi ibu kita bolehlah juga dapat tiap-tiap bulan hasil, tak banyak sikit akan dapat hasil. Okey. Dan saya anggap perniagaan ini sangat-sangat baik untuk kita kembangkan. Di sini saya tunjukkan satu contoh apa yang telah saya dapat melalui program Tone Excel, TuneTalk Tone Excel ini. Okey. Ini akaun saya. Nanti siapa yang menyertai program ini akan dapat satu website. Kita boleh cek siapa downline kita. Kita boleh cek berapa banyak komisen yang kita telah dapat. Okey. Ini contoh apa yang telah saya dapat. Saya menyertai program ini pada pukul 10.34 pagi 15 hari bulan 7 15 hari bulan 7 2010. Jadi bulan 7 tu saya dapatlah juga lebih kurang RM111.
Dan Ogos lebih kurang 800 lebih. September saya dapat juga dalam 1200. Oktober baru ni saya dapat juga dalam 1800. Dan pada bulan ini dia masih still capturing juga, dah ada juga 2100. Okey, saya tetap juga maintain. Saya pakai telefon lebih kurang 60-80 ringgit setiap bulan. Dan dia tidak menambahkan apa-apa beban. Dan di sebalik itu dapat juga komisen. Siapa nak bagi kan? Dan kalau anda perhatikan, komisen dia makin makin membesar. Sebabnya mungkin bila anda dah letih nak buat, letih nak promote pada orang lain, anda dah berhenti, malas nak promote. Tapi mungkin di level 1 tak akan berhenti lagi. Mungkin di level 2 tak akan berhenti lagi. Dia akan sebab setiap level ini infinity level. Mereka boleh berkembang seberapa besar pun nak berkembang. Jadi mungkin anda berhenti, mungkin waktu tu anda ada masalah, tak larat, mungkin sakit ketika itu. Tapi yang ini insya-Allah dia akan berkembang. Kalau dah start dapat komisen, dia akan sentiasa dapat. Jadi saya anggap ini satu peluang perniagaan yang sangat baik untuk kita semua. Asalkan kita pakai handphone, kita bayar bil, ia boleh dijadikan satu pendapatan yang kalau kita usahakan dia akan menjadi besar. Dan di dalam member area ni juga kita boleh lihat siapa downline kita, siapa yang top up, berapa commission kita. Saya klik di genealogy, view genealogy ini. Ini adalah orang yang register straight di bawah saya, direct sponsor. Ini mereka ni adalah level pertama. Jadi yang level pertama ni, kalau mereka top up saja, saya akan dapat 3%. Ini di level kedua. Siapa yang top up saja saya akan dapat 6%. Yang ini di level ketiga. Kalau mereka top up, saya akan dapat 11%. Mereka akan top up. Mereka top up pun tak beritahu kita. Mereka akan pergi kat 7-Eleven, setengah pakai Maybank to You, setengah pakai CIMB Click. Jadi ini betul-betul tidur pun kita boleh dapat duit, insya-Allah. Okey. Daripada sini kita boleh nampak IC dia, kita boleh nampak nama dia, kita boleh nampak ID dia. Dan ini contoh downline yang saya ada. Ini kelebihan dia ya. Kita mungkin sponsor kawan yang ini, tetapi yang bawah ni dia yang sponsor. Mereka yang cari. Jadi tak pasal-pasal kita boleh dapat hasil. Ini adalah sepanjang-panjang downline saya ni. Kalau nasib kita baik, kita sponsor seseorang, yang seseorang ni sponsor ramai orang. Ini kelebihan dia. Dan yang penting kita tidak menyebarkan satu perniagaan yang membebankan orang. Sebab kita suruh mereka maintain RM40 sahaja. Kalau sebelum ni mereka memang gunakan phone lebih daripada RM40, saya rasa kita tidak menambahkan beban kepada kawan-kawan kita. Ada juga orang bertanya kepada saya, adakah perniagaan ini masih boleh dijalankan? Adakah market masih ada lagi? Saya nak beritahu, jangan susah. Pada tahun 2009 sahaja terdapat 30.4, hampir 30.4 juta orang telah mendaftar menggunakan telefon bimbit. Mungkin kita heran kenapa 30 lebih juta, sedang penduduk Malaysia ni tak sampai itu. Jangan lupa ada orang yang daftar, talian telefon mereka lebih, seorang tu lebih daripada satu talian telefon. Dan pada tahun 2009 juga hampir 20.5 bilion 20.5 bilion masyarakat Malaysia membayar untuk talian telefon mereka. Anggaran lebih kurang 20.5 bilion. Daripada 30.4 bilion itu, 30.4 million tersebut, 30.4 juta, 24 juta adalah pengguna prabaya, iaitu prepaid, hampir kepada 80%, dan 6.6 juta menggunakan pasca bayar ataupun postpaid ataupun talian telefon. Jadi market terlalu luas. Jadi saya sangat mencadangkan anda untuk menyertai dan bersama-sama menjalankan perniagaan ini. Dan kita akan jumpa di video seterusnya bagaimana cara untuk menjalankan dan memulakan perniagaan ini. Terima kasih.